cikgu. Selamat pagi. Cikgu. Ni cikgu, saya terjumpa duit cici. Jumpa kat mana? Dekat situ. Saya bagi pada Guru Besar. Kamaria binti Sunan, sila ke depan. Dalam ujian 1 yang baru lepas, keputusan Kamaria jauh tinggalkan murid lain. Jadi, saya nak semua murid di sekolah ini mencontohi Kamaria. Saya nak jadi macam Kamaria. Hei, senyap. Tak payah nak gelakkan orang. Tak mustahil Syakina ni boleh berjaya satu hari nanti. Bagus Syakina. Saya suka semangat kamu. Baiklah, kalau tadi kita bercakap pasal pelajaran, sekarang kita bercakap pasal sikap. Sekolah kita ni meraihkan murid yang jujur dan amanah. 2 sifat terpuji ini kamu semua harus tanamkan dalam diri kamu sampai bila-bila. Boleh? Boleh! Saya nak umumkan seorang murid. Alias, siapa suruh keluar? Bukan saya ke, cikgu? Masuk barisan balik. Dah. Senyap.